Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 2 Mei, hari Jumaat, guys. So kita dah siap-siap kemas. Nampak member dah packing dah. Awal Awal tak kalut. Okay, kita nak ke Abang Strawberry. Tapi masih kenyang lagi, tak tahu nak makan ke tak. Tengoklah macam mana nanti. Okay, inilah biliknya. Jumpa sekejap lagi, guys. Okay, selamat pagi. Ini dia. Okay bang, terima kasih banyak. Pia belah Kedah tu boleh. InsyaAllah bang. Itu yang korang tu Lenggong. Okay. Lenggong kan? Kedah makan syok. Itu. Okay, tadi kita dah berbual dengan abang ni. Dia suruh pergi Kedah kan? Pergi Lenggong. Ni tempat kita menginap Semalam aku tak buat rekod. So pagi ni macam ni lah suasana dia. Baik kan? Baik tu. Ada pokok bunga dia fresh lah. Nampak bunga tu. Okay, kita nak pergi makan dulu dekat Abang Strawberry. Jumpa lagi kat sana. Yeah, sing with me. One love. Whoa, oh, 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 oh. All the times that we've been here, we all live in such fears. Okay, kita dah sampai ke Abang Strawberry ni. Tapi ingatkan hari Jumaat tak ramai. Ramai kan? Penuh. So aku dengan Lau decide kita pergi tempat lain lah. Cari tempat yang lebih tenang. Kita follow je Cik Alau. Bismillah. Yuhuu. Okay, so kita decide makan kat sini Oh, bagus ambil sampah. Kita makan dekat warung Pagi Biru. Malaysia sikit, tak ramai orang. Tak susah-susah. Cepat sikit dapat makanan Kita dah lapar ni. Tak hadap nak macam panjang gila apa. Tapi sebab dah pernah rasa dah, bukan tak pernah rasa. Jadi kita cancel lah, tak apalah, kita cari tempat lain. Ada tempat yang lagi menarik sebenarnya. Inilah. Banyak pilihan. Okay, so kita makan dulu. Daripada warung Pagi Biru kita pindah pergi ke warung Kampung Fikar. Sebab sebelah ni lagi tak ramai orang. Lagi cepat dapat. Sedap pun ada. Makan dulu. Makan nasi lemak strawberry. Apa dah? Nasi lemak strawberry bersama ayam. Apa tu aku balik. Ni aku jalan-jalan tempat lain. Makan dulu. Kita dah selesai makan nasi goreng nak nasi ayam strawberry. Jadi kita nak gerak ke Mozi Forest. Lebih kurang 40 minit juga perjalanan nak ke Mozi Forest. Kasut basah lagi guys. Pakai slipper je. Memang bersama. Alamak. Bagi. Ini dia tinggal pula guys.
Okey, kita sedang melalui Bazar Kia Farm. Yang best ni naik motor macam inilah, tak jam. Okey, okey. Nice, nice. Sungai Palas apa? Boh kan? Okey, kita akan singgah di Dadang Teh Sungai Palas. Boh. Kita ambil lepak-lepak kat sana, ambil gambar, chill-chill. Lepas tu bawa kita pergi Moses Forest. Boleh jemur kasut ni kat atas. Nice. Oh, cantik kawan, cantik. Woo. Memang kita akan disajikan dengan view-view yang cantik. Baik, baik. Tu atas tu, petik kat atas. Okey. Korang dapat tengok tak kat atas tu dia punya pekerja-pekerja tengah petik. Belakang orang petik. Menuju ke Moses Forest sebab Moses Forest ni satu jalan dengan Boh. Cuma kita akan belok kiri. Betul? Bismillah. Sejuk-sejuk. Cantik. Oh, memang kena dengan tajuk kita punya poster V8 Adventure. Kau. Terus lagi hampir tak boleh naik geng. Nasib baik berjaya. Kita ke Moses Forest. Licin-licin. Itulah belakang esot babe. Tayar belakang mengesot. Okey, okey. Adventure betul. Adventure teruk. Bismillah. Okey geng, kita tak dapat naik Moses Forest sebab jalan dia terlalu bahaya, licin. Member pun dah jatuh ni. Habis agak motor, bengkok, rider. Sebaik tak ada apa-apa. Syukur Alhamdulillah. Baik-baik kita cancel lah Moses Forest. Cancel lah. Next time lah insyaAllah. Kita pakai tour terus lah senang. Okay, ni kita nak turun balik ke bawah, pergi Dadang Boh, minum teh dulu bagi member cool down. Oi. Sabar, sabar. Duduk kat sempang bawah. Baik Den, baik-baik Den, baik-baik. Slow-slow. Jangan kelang kabut. Aku seram nak turun ni. Aku rasa aku tolak je sampai bawah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oi, kita salah jalan punya. Jalan ni yang betul. Tak adalah semak sangat jalannya. So kita jumpa budak-budak basikal tadi. Budak-budak tu daripada Muar guys. Aku dah ambil gambar diorang semua. Ni aku nak sambungan naik atas, pergi ke Moses Forest. Jumpa kat atas nanti. Bye bye. Senyum sikit bang. Baik. Steady daripada Muar datang sini kayu. Bang. Steady steady. So kita terus naik ke atas. Bang, jangan lupa bang. Ada kereta ke? Kita dapat kereta. Oh.
Steady bang. Steady. Tak masa zing. Yelah. Sejuk mat, sejuk. Allah. Kenapa geng? Sejuk. Kita pakai 1,600 baik. Hah? Ini pakai 1,600 kan. Oh. Jalan. Tinggi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Mozzie Forest. Kita nak shooting sikit, ambil gambar yang patut-patut, lepas tu turun balik lah. Mungkin tak masuk kot. Dah pukul apa ni? Dah pukul 10 lebih dah. Okay. Okay, kita belanja view ini dia view kat Mozzie Forest. Aku belah atas lah. Kita orang tak masuk. Lepas sini je. Kena macam ni tak? Nice. Macam tahu macam ni. Spray apa? Nyamuk. Serai wangi. Kita lepas sini je lah geng. Tak masuk. Sini pun dah okey. But actually, that is an example of farm activities practiced widely in Cameron Islands that change our climate. This I'll be do if maybe I can speak to you about that. Okay. Okay, kita buat plan aja. Macam mana sekarang ni pergerakan kita? Sebabkan tadi pun aku pun dah jatuh motor tadi masa turun bukit, scam. Salah jalan sebab tak jumpa signboard. Jadi scam kan? So akhirnya naik juga. Asalnya nak batalkan. Tapi naik juga. Jumpa pula king MTB daripada Muar, Bukit Muar, mountain bike apa benda lah. Cerita lah. Okay. 3%. Jumpa kat mana? Lepas ni kita pergi dekat signage Cameron Highland. Bye. Bye. Okay. Ambil video. Dah waduk view dia cantik syak. Okay, tadi kita bergambar kat sini. Dapatlah view cantik sikit. Tadi banyak kat pokok tu, ambil gambar. Nice lah view dia. Ni nak hujan geng. So aku dengan Alau nak gerak lah. Mungkin tak singgah mana-mana. Kita terus mana Terus ke Kuala Lumpur. Takut hujan lah. Semalam dah 1 hari berhujan. Okay, jumpa dekat Kuala Lumpur nanti. Hai. Yuhuu. Kita turun guys. Baik. Alhamdulillah kita singgah sekejap dekat Greenview Garden. Member ajak makan aiskrim lah. Cepat lu bang. Dari mana? Okay, kita tengok apa dekat dalam ni. Greenview. Jalan. Kenapa sakit ni? Tak enak dulu. Kita beli sip makanan pula. Tak ada. Bayar. Boleh? Abang sini klik-klik. Oh, ada nama dia. Okay, kita makan aiskrim dulu. Aku makan aiskrim strawberry daddy. Member makan aiskrim lah, strawberry fresh.
Strawberry fresh. Ini dekat apa tadi nama dia, tapi Greenview. Greenview Garden. Ya. Ni fresh lah. Ni untuk kalau korang naik daripada Sempang Pulai atau turun ke Sempang Pulai, korang boleh singgah. Memang sedap. Harga dia berbaloi lah dengan rasa dia. Fresh, sangat fresh. Sana. Ada biji-biji ke? Dia es krim pun dah habis. Dia pusing-pusing dulu tengok yang ada dekat sini. Klik klik pik klik klik pik. Di kolam. Jom. Main benteng tu. Oh, dia kat dalam tu ke? Bayar. Ya, bayar tak payahlah. Okey, kita akan gerak meninggalkan Fraser pula, Cameron. Kita akan menuju ke Kuala Lumpur. Manisnya lidah bergula, engkau percaya dirimu mulia. Karena bagimu pula ini cuma cara mereka ketawa pada dosa. Lembutnya jari kau atur, alih buah catur hingga mereka tersungkur. Karena dah mula dahaga cerita dunia, percuma kau tukar jenaka. Okay, kita berhenti dekat sini. Ni biasa lah tempat ni. Mesti kena berhenti ni, wajib babe. Ambil gambar. Ambil gambar. Tu kena pakai 1835 kau tu. Ambil gambar kat sini, wajib babe. Dah sampai alhamdulillah. Okay, kita dah selesai ambil gambar kat sini. So kita nak bergerak. Kita terus ke Kuala Lumpur. Tak singgah mana-mana lah sebab macam dah tak sempat dah guys. Jumpa dekat Kuala Lumpur. Lembutnya jari kau atur, alih buah catur hingga mereka tersungkur. Karena dah mula dahaga cerita dunia, percuma kau tukar jenaka. Terjunlah kau silamu, terjun, ayolah kau mengikut arus. Manis lidah labuku, manis, jangan sampai nampak bercabang. Terjunlah kau silamu, terjun, ayolah kau mengikut arus. Manis lidah labuku, manis, jangan sampai nampak bercabang dan hilang. Okay guys, nampaknya macam nak hujan. Dah hujan pun rasanya ni. So kita berhenti dulu sebab semalam dah kuyup. Hari ni kita tak nak ulang kesilapan yang lama. Kita pakai baju hujan dulu. Okay, kita berhenti sekejap kat Petronas ni, top up minyak. Lepas tu kita terus pergi ke Kuala Lumpur. Tadi dah pakai baju hujan, sampai sini tak hujan, panas pula kan. So kita buka balik bajunya. Baik. Okay, kita berhenti makan dekat kedai makcik ni.
Tak tahu kedai apa, tapi yang boleh makan lah. Kita dah penat sebenarnya ni. Keletihan. Ada kedai. Kita makan dulu. Ya, kita makan dulu. Okay, kita dah siap makan. So, kita teruskan perjalanan menuju ke Kuala Lemu. Lagi lebih kurang 2-3 jam lah nak sampai ke Kuala Lemu. Okay, kita berhenti sekejap dekat Pelop, tuang minyak. Lepas tu kita standby sikit minyak lah. Nak masuk dalam ni. Takut esok tak cukup minyak. Kita standby. Beli sikit jajan. Okay Okey. sikit je lagi. Baik. Okey. Kita jalan aku follow belakang kau tu. Oh, lubang tengah. Allah, ngam. Oh, buat. Oi, cantik, cantik. Boleh lah tu, tak berapa keruk. Saya tinggal lah. Jalan terus lah. Tinggal lah. Aduh, cantiknya. Ya Allah. Cepat. Keluar kamera. Alhamdulillah. Best guys. Kita dah nak sampai pos Kuala Lemu. Lagi 10 kilo. InsyaAllah kita sampai. Tengok tu sungai dia. Tak sabar nak mandi. Gear 2 je kan. Gear 2 je kita naik. Pakai gear 2. Tak boleh naik pakai gear lain. Kena maintain gear 2 je. Tinggi. Wah, best lah. Dia punya suasana tu. Dah tak hujan dah. Nyam. Woo, best gang. Ni dia pemandangan dia daripada sini. Tapi kat Kuala Lemu tu tak tahu macam mana kan. Sebab sungai je yang ada. Okey awak gembira Mantap. Woo. Woo. Best lah jalan dia. Lajak. Di kanan Buloh Baik. Oi, seko. Gila lah tu seko. Dahsyat lah. Mantap double signal.
Uncle Roger. Aku dengan rekod ni. Okay. Baik. Mak. Okay. Ya. Okey lajak. Ambil lajak. Ya. Ya. Kerja keras motor saya hari ni. Tak langka tu. Aku ikut kau je, kau cakap satu lah. Hei, aduh batang kayu lah. Tolong tau. Kesian orang ada dalang nanti. Baik alam ni. Jom, kita teruskan perjalanan. Ngam. Gak buang? Telinga macam ada masuk semut ah. Alamak. Tu? Bukan semut. Dia apa? Aku pula. Hah? Mana? Dah, aku dah. Aku tengah rekod ni. Alamak, cantiknya. Alhamdulillah sampai juga geng. Kita dah sampai Kuala Mu. Tapi kita punya chalet bukan kat sini. Kita punya depan lagi. Bang. Okay. Kosong km guys. 0 km Kuala Mu. 0 km Kuala Mu. Kita dah sampai. Jom jalan. Ni kita nak pergi pos dusun ni. Dah nak sampai. Iha. Oi, tak sabarnya kita nak mandi sungai. Ada nampak sungai tak? Okey. Pergi dulu. Yes, ini sungai dia guys. Woohoo. Besok gerak lambat sikit lah cakap. Tapi pengen lah nak pergi banyak. Kita ada banyak tempat dah pergi esok. Betul. Yang dikata tak pergi pun tak apa kot. Tak boleh Okey, boleh. Kalau sekarang itu kita pergi. Wah, cantik guys. Akhirnya sampai juga. Kita gerak ke sana dulu tengok. Kalau tak ada telefon ni. Ya. Ya bang, saya booking atas nama Alif. Okey. Okey ke tak? Alhamdulillah dah sampai dah. Alhamdulillah. Okey, kita tidur kat bilik ni nombor 4. Alhamdulillah. Kita belanja sungai sikit. Nice guys. Kejap. Okey, kita nak sembayang dulu. Lepas sembayang baru kita rejun. Suka Ambil gambar. Tak ada. Okey, kita akan buat review sikit lah bilik kita.
Kita naik ni. Ya, insang. Selesa guys. Ada lampu. Ni tilam, ada 4. Ni kita ambil bilik paling besar lah, RM100. Ni ada plug point. So malam ni aku boleh charge bateri aku semua. Kamera. Keluar-keluar je dah ada view sungai Mantap. Bayang lu. Sayang baru kita godak. Jumpa lagi sekejap lagi. Okay guys, aku dah siap solat. Kita buat jamak takhir. So aku nak keluar sekejap. Sekarang baru pukul 5.57. Kita nak jalan-jalan kat sungai, ambil gambar, buat video konten. Aku bawa korang ke sungai. Nak. Macam ginilah keadaan dia. Bismillah. Member dah ambil gambar tu. Ngam tak ngam? Ngam. Best. Jadi kita nak mandi. Sini kat sini lah, sungai ni. Kita nak mandi kat sini. Korang tengok je lah aku mandi dengan Din. Walaupun di mana jua. Jom kita turun ke sungai. Hah? Kalau pakai emok sedap tu. Cuma. Ui, sejuk guys, sejuk. Handphone aku punya dah poket. Airnya deras. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh sakit. Licin. Oh, baik. Kuat hilang penat jalan jauh. Best tu. Kita turun. Sejuk. So inilah dia sungai Kuala Mu Sungai Mu. Sungai Mu lah. Dekat Kuala Mu. Dekat Kuala Mu. Mu mari. Berani memari. Best gang. Kalau ada peluang, ada kesempatan datang kat sini. Sampai 3.30 ni. Baik. Baik tu. Bye guys. Baik. Tengok sikit. Batu bergerak, GoPro bergerak. Jangan pakai sana, tak nak sana ni. Sejuk gang. Jom lah datang sini. Tempat ni dah lama tapi baru ada kelapangan lah untuk pergi. Tengok ke kita Tengok kot. Kau dengar tak dengar? Pandai-pandai korang lah. Bawa family boleh, kawan-kawan boleh pergi ride. Kalau ride memang adventure lah. Mantap gang. Naik, turun. Memang gila ni. Naik basikal, minta maaf. Mari. Tak lagat. Naik basikal tak lagat. Mandi. Bye-bye. Ada cepat. Kau try kat Fast Gadget tu kan. Sana lapang sikit tapi air tak macam air sungai biasa kan. Kalau kau nak pergi boleh je. Kalau pergi orang buat nak pergi. Nak.
Tu tengok dia orang melintas. Kat sebelah sana tu campsite kan. Aku mula plan nak lepak kat campsite tu, tapi tengok macam susah sebab nak kena jentah sungai semua kan, macam leceh nak bawa barang. So tu yang kita decide ambil bilik. Tu ambil bilik kita orang kat atas tu 100 satu malam. Tapi bilik besar 4 tilam bang. 2 orang je duduk. Kau cakap, kau tengok tu. Tak boleh. Cakap, bukan nak penting lah. Okay, itulah sikit, serba sedikit pengisian petang ni. Okay, aku nak teruskan mandi kat sungai ni. Rugi kau kalau tak mandi. Dah sampai sini. Guys, Gerak sini, tu. Lihat dulu guys. Kau jangan nak minta bilik kau ada toilet ke, ada bilik air, okey? Kau nak berak, kau nak kencing, sungai. Baik. Tapi ada toilet awam sebenarnya. Ada toilet awam. Tak bayar-bayar pun. Gurau pun tak boleh lah. Apa? Tak boleh? Gurau pun dah tak boleh sekarang. Why so serious? Okay guys. Okay guys, kita dah berendam lama gila. Lama gila Sekarang dah dekat pukul 7 kan. Dah dekat pukul 7, jadi kita nak naik lah. Nak naik, nak sembayang. So tak tahu lah nak makan apa malam ni. Kita keluar kejap tengok ada kedai makan tak kat depan. Jom naik. Boleh tak boleh brother? Okay, sambung esok. Okay, kita nak bilas. Ada toilet toilet perempuan belah sana, ni toilet lelaki. Senang lah. Surau pun ada, tapi surau tutup lah tadi, kunci. Aku bagi review. Apa ni ikut saya ni? Review ni toilet dia. Kemas boh. Kemas boh. Okey boleh je turun sini buat family. Mandi-mandi. Tidur semalam kan. Memang cantik. Okay, aku nak mandi dulu. Nanti sambung. Bye. Okay, kita dah siap mandi. So, kita nak balik bilik kita. Bilik kita. Jom. Hujan guys, hujan. Ingat nak keluar cek makan. Tapi dah hujan macam ni. Duduk je dalam bilik. Tahan lapar. Nice. Bunyi ombak. Gelap Ayolah kita lepak dalam bilik.